serius. Saya meminta saudara, betul saya sabar. Kadang-kadang saya fed up. Cakap bela rakyat, cakap jaga rakyat, cakap perpaduan, kira kerja khianat, jatuhkan. Saya tak dengar bila nak jaga rakyat betul-betul. Kamu peduli ke bagaimana rakyat nak makan, ada atau tidak? Kamu tahu tak berapa susah saya sebagai menteri rakyat? Kamu tahu gaji nak naik RM40 bagaimana susah? Menyampah aku tengok macam ni. Tak sampai 3 tahun lagi di Negeri Sembilan, di Johor dekat setahun lagi untuk pilihan raya. Sabarlah sekejap, lepas tu adalah pilihan raya. Tidak, tidak juga yakin boleh tumbangkan. Bukan je tumbangkan Negeri Sembilan, ya, tak sabar. Padahal perpaduan, semangat perpaduan ni wujud sehingga kurang-kurangnya sehingga pilihan raya akan datang. Tak sabar. Sebab apa? Tanah mana yang Tok Min curi? Projek balak mana yang dia ambil? Ya. Maknanya bagi mereka bukan masalah rakyat, bukan masalah tata kelola. Ada saja ruang peluang nak rampas-rampas. Ni sahabat apa begini? Begitu juga macam di Johor. Apa yang kita tidak lakukan? Lebuh Raya paling banyak belanjanya. Pelabuhan baru kita luluskan. Kembangkan PTP dan luluskan Maharani. Forest City yang dulu malap kita berikan ruang, bangunkan semula. Dan macam-macam RTS yang tadi disebut oleh Saudara Luke. Pembangunan yang menelan belanja puluhan bilion ringgit. Wang siapa? Wang kerajaan persekutuan, baik Negeri Sembilan atau Johor. Jadi saya kadang tak faham yang berebut apa. Kalau katalah kerajaan persekutuan tak peduli Negeri Sembilan dan Johor, tak apalah, ada isu apa dia, saya tak pernah dengar keluhan. Jadi masalah nak rebut, nak tunjuk hebat, nak rampas apa yang ada. Saudara, saya nak tekan sekali lagi, kita perintah ini untuk kebajikan rakyat. Saya dengar macam-macam tomahan. Selalu tahu kata Mujahid, ya, dah puluhan tahun abun saya. Sekarang masa Allah takdirkan, bayangkan 20 tahun dulu kena tergajang, terlempar di penjara Sungai Buloh. Saudara Gobin jenguk saya, dia sebagai peguam. Harapan tipis sekali. Allah takdirkan kita di sini bukan untuk cari harta, bukan nak cari bongkak, bukan nak rebut apa, dah jadi Perdana Menteri. Jalankan kerja sebaik mungkin. Kita nak mandat kerja sebaik mungkin, tapi bukan kita ada kuasa sepenuhnya. Berapa kuasa Pakatan Harapan? Berapa ahli parlimennya? Berapa menterinya? Jadi kita gunding dengan baik dan tanya menteri-menteri yang ada, ramai yang ada, menteri besar, Amiruddin pun ada, menteri ramai sini, Exco pun ada. Saya lakukan dengan sebaik mungkin. Not perfect, banyak masalah, tapi we listen. Kita compromise. Kadang-kadang saya tak setuju, tak apalah, nak jaga kerajaan perpaduan ini. Kita sabar. Sebab apa? Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia.
Johor Negeri Sembilan itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil. Tak ada rebut, tak ada terajang kawan-kawan, tak ada nak tepuk atap, tak ada nak rampas kuasa sebelum tempoh. Paksa ada pilihan raya awal. Tidak ada. Sebab itu negeri ini bangkit. Saya bukan nak musuh dengan sesiapa. Tadi mesyuarat saya pengurusi sebagai Perdana Menteri. Belah kanan saya timbalan Perdana Menteri, Presiden UMNO. Semua ada. Kita bekerja seperti biasa. Sebab apa? Kita cinta kepada negara ini. Cinta kepada negara ini mana? Kasih kepada rakyat. Rakyat ini semua. Ada orang miskin Melayu, dia Jelebu, di Linggi. Ada orang miskin Cina di Bandar. Ada India di estate. Ada orang asli. Itu anak-anak kita. Tak bolehkah kasih kepada mereka? Tak bolehkah jaga mereka? Nak tamak, nak ambil gopoh, angkut untuk diri kita saja. Nak kaya setakat mana? Saya nak tanya ni kaya-kaya, bila nak cukup mentegak harta rakyat ini? Tak boleh bangunkan rakyat. Ya, I mean it. I'm serious. Saya berminta saudara. Betul, saya sabar. Kadang-kadang saya fed up. Cakap bela rakyat, cakap jaga rakyat, cakap perpaduan, kerja khianat, jatuhkan. Saya tak dengar. Bila nak jaga rakyat betul-betul? Kamu pedulikah bagaimana rakyat nak makan, ada atau tidak? Kamu tahu tak berapa susah saya sebagai menteri rakyat? Kamu tahu gaji nak naik RM40 bagaimana susah? Menyampah aku tengok macam ni. Betul. Saya dah kawan. Memang itu kekuatan dan kelemahan saya. Saya dengan kawan-kawan, ya, tentu Pakatan Harapan tentunya, UMNO, saya tidak pernah anggap mereka musuh dalam kerajaan perpaduan. Saya dengar, saya kerja, kita tolak ansur. Esok saya di Sabah, ketua menterinya di RS, bukan Pakatan Harapan, tapi dia dapat mandat. Kita kerjasama dengan dia. Ada lebuh raya baru yang saya nak rasmikan besok. 2 minggu lagi gawai di Sarawak, kedai pelabuhan Bintulu dengan Premier Sarawak Ahmad Johari. Itu cara kita khidmat, saudara. Yang saya nak rayu pada saudara ni, tanya, tepuk dada, tanya selera, ini kita mau ni apa? Untuk rakyat. Ni berebut hentam sana. Apa dia isu dia? Tuk Min curi apa? Apa tentang dasar tak kena ni? Apa yang dasar yang saya buat kelemahan? Bagi tahu, saya akan perbaiki. Banyak yang saya belum mampu buat. Betul. Jadi ini saya minta kawan-kawan Negeri Sembilan ni fikir. Kerana kalau tanya saya, tanya Tok Min, saya tak setuju pilihan raya awal, tapi tak ada pilihan. Nak buat mesyuarat Dewan Undangan Negeri, nak menang, nak kalah, jatuh, bangun. Jadi sentiasa. Kemudian mandat kita negara demokrasi. Ada majoriti 2, tak, sekarang dah turun 2, naik pula 2. Ini apa ni? Wayang kulit ke? Bila tanya, tak, kami sokong. Lepas tu buat mesyuarat, tak sokong. Jadi sebab itu bila Tok Min bincang dan saya juga jumpa, menghadap Baduli Yang Memulia, yang Tuan Besar Negeri Sembilan, tak apalah, macam mana nak bertahan. Maka kita adakan pilihan, terpaksa adakan pilihan raya supaya rakyat buat pilihan.
Rakyat ni jangan jadi percaturan. Kamu nak rebut apa? Nak rebut jawatan, nak rebut balak, nak rebut harta, nak rebut projek. Apa dia ni? Nak sakau. Dan kalau tidak, apa masalah dia? Kita kan pakat. Tok Min Menteri Besar Exco ada daripada semua parti. Dan tak pernah saya berapa kali bincang dengan Tok Min datang ke Negeri Sembilan, tak pernah saya pertikai untuk kekalkan kerajaan perpaduan dan kerjasama. Saya tidak pernah. Sebagai Perdana Menteri dengan kuasa yang ada pada saya, tanya Lok, tanya Gobin, Saifuddin ada, Tok Mat, saya, Zahid, tak pernah saya wayang dengan mereka, cuba jatuhkan mereka tu, khianat mereka. Tak pernah saya runding dengan parti-parti pembangkang yang lain. Kalau ada ruang, kita tentas. Ada ruang, kerana apa? Kerana kita kerja sebagai satu pasukan. Dan semua kata baik terus sehingga akhir mandat kita. Baik, sekarang ni kita terdedah. Kita diheret bincang soal sistem raja. Saya tahu di Negeri Sembilan ada juga yang tak setuju dengan keputusan saya. Saya tak campur. Saya tak campur dalam urusan negeri. Tapi kita harus tadbir negara. Ini bukan darurat. Kalau darurat, kerajaan persekutuan ambil alih kalau ada pergaduhan atau pertelingkahan di antara yang di-Pertuan Besar dengan undang. Ini yang mereka kata. Apakah saya tidak hubungi undang? Saya ada hubungi undang. Apa saya tidak bincang dan wakil kita bincang? Ada kita bincang. Saya tidak pertikai adat pepatih ke, undang-undang ke, undang ke, luar ke, saya tak pertikai. Itu perlembagaan negeri. Tapi sementara ini semua belum teratur dan beres. Kita ada Menteri Besar, kita ada Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kita kata kita sokong sistem raja, tapi kita juga bekerja untuk gulingkan raja. Saya tak setuju. Saya kata apa-apa perubahan ikut peraturan dan perlembagaan, ikut peraturan dan perlembagaan. Tetapi bayangkan apa nak jadi negara ini kalau kita daripada rakyat, politik rakyat sampai raja pun jadi bahan pertikaian. Saya tegaskan semula, saya tidak ada ruang keputusan kita untuk ganggu gugat sistem yang ada. Sekarang pun jalur ada, ikut peraturan dan jalurnya. Tetapi bagi kerajaan persekutuan, sehingga apa-apa perubahan ikut undang-undang yang ada teratur, bukan saya putuskan, peguam negara ada, sistem perundangan kita ada, maka kita akur dan patuh dan taat kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan sebagai raja perlembagaan negara ini. Maka kita ada kepelihara. Sekali lagi saya tegaskan, dasar ini mesti pro rakyat. Kita dengar perbahasan sehingga terpaksa ada pilihan raya. Ada satu dasar nak tolong rakyat. Ada kita dengar kita ada agenda baik untuk rakyat, untuk pekerja-pekerja, puluh ribu pekerja di Seremban ini, petani, nelayan, pesawah padi, orang miskin desa. Ada ke tidak? Tak ada dengar. Di mana yang cadangan mereka? Kalau ada yang baik, kalau Tok Min tak boleh buat, saya boleh bantu. Ini kerajaan persekutuan. Kalau suruh nak selamat, kerja dengan baik.
Kalau nak selamat, pastikan kerajaan Negeri Sembilan itu sealiran dengan kerajaan Persekutuan. And I want to assure you, insyaAllah, bagi mandat kepada kerajaan perpaduan, kita dah bagi. Sekarang saya minta mandat kepada kerajaan Harapan Negeri Sembilan. Bagi mandat ini, Tok Min ditabalkan sebagai Menteri Besar yang sah. InsyaAllah masa depan Negeri Sembilan lebih terjamin. Saya sebut masa depan Negeri Sembilan, bukan saya anggap golongan-golongan yang maha kaya, bukan saya peduli tentang pelaburan saja. Masa depan Negeri Sembilan ini masa depan pekerja, masa depan pekebun kecil, masa depan penjajah dan peniaga. Tengok apa yang kita buat Kuala Lumpur. Dulu Zaleha, sambung Hanayo, tumpuan kita, gedung dah ada, Twin Tower dah ada, Telekom Tower dah ada, projek-projek mega selesai, hotel-hotel 5 bintang bercambah. Apa yang kita tumpukan? Tempat perniagaan penjajah yang dibersihkan, dibangunkan. Ini dia negara madani. Kita mula dari bawah. Itu orang jerit, mana ada reformasi? Apa kamu tak buka mata kamu tu lihat? Bila puluhan tahun kita saksikan. Ini bila kita ada kuasa dari pemerintah. Tiap kali ada rundingan persekutuan dengan negeri, tanya Tok Min, tajuk pertama apa? Selesai masalah miskin tegar. Apa masalah kedua? Ini penjajah, peniaga kecil. Apa masalah ketiga? Ini pendapatan rakyat, perumahan mereka yang Komeng sedang tumpu berikan perhatian KPKT. Itu. Tetapi pelaburan itu penting untuk memberikan pekerjaan dan sebagainya. Sebab itu kempen kita bukan nak cerca dan maki orang. Kempen kita untuk jelaskan, selamatkanlah negeri kita. Sudahlah gocoh dan bergaduh begitu lama. Sudah. Yang bergaduh yang di atas, yang di bawah tu sengsara. Yang duk ajak gaduh dengan India, Melayu gaduh dengan Cina, siapa yang untung? Orang yang duk hasut kuno hidup jaga Melayu saja, Melayu cakap. Orang yang paling kaya. Kadang-kadang sebahagian tokoh-tokoh Melayu paling kuat jerit Melayu, kontrak dia mesti dapat, perut dia mesti buncit, kerja dia dah. Ya, tapi kalau cakap hidup, ya, saya orang Melayu, saya tak tolak Ansar, soal Islam. Tadi persidangan antara bangsa, antara agama, semua ada di situ. Islam, Buddhis, Kristian, semua ada di situ. Hindu. Tapi saya tetap tegaskan, hormat bagi hak mereka. Tapi kita Islam pertahankan. Tak ada tolak ansur soal akidah kita, soal akhlak kita, soal ibadah kita. Ini pendirian kita, saudara. Kerana gaduh ni boleh tengok negara-negara lain. Dan saya sebut pada mereka, tengok negara-negara, pelbagai kaum, pelbagai agama, yang nak hasut tu banyak, nak robohkan dalam sekelip mata. Satu hari negeri boleh dirobohkan, satu hari. Kita lihat dulu 13 Mei, itu kecil. Satu hari negara boleh dileburkan. Untuk bangunkan 10 tahun belum cukup. Jadi saudara-saudara ini kasih, bangunkanlah. Musuh kita bukan Melayu, bukan Cina, bukan India, bukan orang asli. Bukan musuh kita. Musuh kita ialah penyakau, penghasut, perompak,
pengkhianat. Itu musuh kita, dan itu musuh negara. Yang lain ini keluarga, masyarakat kita. Tunjuklah kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tunjukkanlah kasih sayang kamu yang di bumi ini. Yang di bumi siapa? Semua warna, sama Muslim, sama manusia di bumi, haiwan, tumbuh-tumbuhan, itu yang di bumi, bukit bukau, tanah. Tunjuklah kasih sayang kamu yang di bumi. Jangan tebang ikut suka, jangan ganas wompak ikut suka, jangan musnahkan hutan ikut suka. Sayang. Kerana apa? Kalau kamu sayang yang di bumi, nescaya yang di langit akan curahkan rahmat dan kasih sayang atas kamu. Ini keyakinan kita. Saudara-saudari, jaga negeri ini. Ya. Saya kebetulan masa kempen terbatas kerana saya nak jaga. Saya nak jadi Perdana Menteri yang bekerja, bukan yang kumpul harta. Saya nak jadi Perdana Menteri kerana saya kasih kepada rakyat, dan saya bersara dengan rakyat kasih kepada saya. Saya tidak datang ke Negeri Sembilan untuk ajak anak-anak saya, rakyat saya, untuk adu domba dan gaduh dan semai kebencian. Saya datang untuk ajak saudara, peliharalah diri kita, anak-anak kita, jiran kita, dan negeri kita. Ini Malaysia, Negeri Sembilan, Johor, sebahagian daripada, it is a great nation. Malaysia, we are blessed. Alhamdulillah. Malaysia is a great nation. It has an enormously great potential. Please jaga dengan baik, jaga keamanan, jaga perpaduan kita, dan pastikan kita dapat teruskan dengan sistem politik yang stabil, boleh selamatkan negara kita. Ini rayuan saya sebelum saya ke Sabah esok, ke Rusia, ke Turkmenistan. Kalau ada waktu besok Tok Min ajak, insyaAllah saya datang lagi. Boleh? Tapi sementara itu tolong kerja. Kita nak menang dengan semangat, kita nak menang dengan jiwa kita, kita nak menang dengan rasa kasih kepada negeri ini dan rakyat ini. Kita nak menang kerana kita anggap dan mendakap seluruh rakyat. Kita bukan menang dengan kebencian, kita bukan menang guna kaum, tapi untuk perkayakan diri kita. Ya. Saya sokong Tok Min ni sebab apa? Orangnya sederhana. Dulu sederhana, sekarang kekal sederhana. Orangnya kerja kuat, ya. Hanya dengan kawan-kawan dia di AP, Amanah, Keadilan, kerana ada mandat untuk jaga dan yakin untuk bangkit dan bawa perubahan. Kita doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan Negeri Sembilan ini boleh bawa peta baru yang jelas. Orang boleh sepak terajang, boleh rencana sendiri sini, boleh buat pelbagai helah, sehingga kan kerajaan yang patut ada 5 tahun tak sampai 3 tahun pun tumbang. Itu rencana mereka. Jawapannya bukan mereka, jawapannya bukan orang atas-atas, jawapannya bukan pada datuk-datuk, jawapannya kepada rakyat ini, yang pekerja, yang petani, yang guru, yang kerani, yang di bawah ini, yang penjaga warung, jaga anak keluarga mereka. Jawapannya pada saudara, saudara selamatkan Negeri Sembilan, Johor dan Malaysia ini. Terima kasih kerana telah menyokong Sadomain Channel.
Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.